Ramai orang terlalu fokus pada gaji. Naik gaji 500, gembira. Naik gaji 1000, lebih gembira. Tetapi saya rasa ramai orang terlupa satu perkara yang lebih penting daripada gaji, iaitu simpanan. Sebab gaji hanya menunjukkan berapa banyak duit yang masuk. Simpanan pula menunjukkan berapa banyak duit yang tinggal. Saya kenal orang yang gajinya 3000 tetapi masih ada simpanan. Dan saya juga kenal orang yang gajinya 10,000 tetapi sentiasa menunggu hujung bulan. Kenapa? Kerana setiap kali gaji naik, gaya hidup mereka juga naik. Telefon baru, kereta baru, komitmen baru, semuanya nampak mampu kerana boleh dibayar secara ansuran. Tetapi sedikit demi sedikit, mereka sebenarnya menjual kebebasan masa depan mereka. Sebab itu saya percaya gaji memang penting. Semakin tinggi gaji, semakin banyak pilihan yang kita ada. Tetapi simpanan adalah apa yang memberi kita ketenangan bila berlaku kecemasan, bila kehilangan kerja, bila perniagaan tidak menjadi. Pada saat itu, gaji tidak lagi membantu. Yang membantu ialah simpanan yang kita bina selama bertahun-tahun. Jadi, jangan hanya bertanya macam mana nak naikkan gaji. Tanya juga, daripada gaji yang saya ada hari ini, berapa yang saya berjaya simpan? Kerana pada akhirnya, masa depan kita bukan ditentukan oleh berapa banyak yang kita peroleh, tetapi oleh berapa banyak yang kita berjaya simpan apabila orang lain sibuk berbelanja.